Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini David nak buat satu eksperimen di atas kapet. Recently ramai klien kita dalam hotel ke ataupun office, diorang mengalami itu masalah adalah untuk membersihkan itu kesan-kesan seperti kopi ataupun kari. Kalau dalam ballroom hotel kebanyakan kopi, kari, itu sos-sos yang hitam seperti soya sauce, cili dan lain-lain. So, hari ini David nak buat satu eksperimen menunjukkan cara, ataupun step macam mana kita nak buat pembersihan jikalau kapet-kapet tuan-tuan dan puan-puan terkena ini bahan-bahan seperti kopi, kari dan lain-lain. So, sekarang David nak tunjuk kesan-kesan. Ini adalah kopi. Kita letak satu sudu kopi. Satu sudu kopi stain. Ini adalah kari stain. Letak satu sudu kari stain. Yang ini chili sauce. Masakan ini adalah soy sauce. Sekarang David nak tunjuk cara nak bersihkan. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, ini kesan-kesan sudah melekat dalam kapet. Apa yang kita buat? Yang mula kita cuba dalam coffee stain dulu je. Yang mula-mula kita mesti nak basahkan, pakai air basahkan kapet. Lepas tu kita pakai kita punya high foam. Kita tembak kawasan yang kotoran. So, biasa kalau dalam kawasan yang besar, kita akan pakai bonnet pad ataupun mesin untuk itu carpet mesin untuk buat pembersihan. Tapi hari ini kita ada demo yang kecil sajalah. So, David pakai brush dan pakai tisu untuk buat satu demo. So kita berus kawasan-kawasan tadi yang kotor. Mungkin kalau sabun tak cukup, kita tembak lebih. So, kita pakai kain, ini tisu lah, tisu putih ya, nampak. So, kalau ada vacuum, kita vacuum lah. Tapi sekarang David buat demo je. So, tu boleh nampak dia punya coffee stain. Coffee stain tu dia sudah melekat dekat tisu ni. Lalu kalau kita pakai vacuum, dia kering lagi cepat pasal dia sedut. Tapi hari ini kita pakai tisu saja. Cuba melekatkan itu kesan-kesan kotoran. Nampak? Kita cuba naikkan, ambil itu kesan-kesan kopi yang sebanyak mungkin. So, nanti dia kering, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dia punya itu kesan pembersihan. Sekarang kita buat kari stain. So, kari stain you nampak macam ni. Kita pakai itu kain bersih untuk keluarkan dulu. Kita keluarkan apa yang ada. So nampak ini dia punya kesan-kesan yang tertinggal di sini. Sama, kita kasih basahkan. Dan pakai kita punya high foam. Jangan risau, tetap lebih sikit. Pasal dalam kapet lah, kalau you pakai mesin untuk buat pembersihan, kapet itu kena cukup basah. Kalau tidak, itu dia punya bonnet pad dia akan melekat. So masa you buat cuci itu sangat susah. So, sini kita sudah basah. So kita buat gosok.
pakai tisu bersih. Kita cuba nak tangkap yang itu curry stain. So, itu curry stain nampak sini. Masih ada lagi, keluarkan ini curry stain dulu. Kalau tempat yang tak ada itu stainnya kotor, dia tak akan tunjuk. Nampak sini dengan sini, so dia ambil dia itu kotoran. Lepas kita gosok tadi dengan kita punya high foam spotter, saya nampak lagi ada masih kesan kuning macam curry. So kita cuba kita punya itu linen emulsifier. Ini macam pekat dia. Kita letak sikit-sikit. Kita letak sikit-sikit. Tadi kapet sudah basah, so kita terus gosok. Ini dah cukup. Kita letak sikit. Dari sini kita pakai, kita cuba naikkan. Okay, so apa yang saya nampak sekarang, dia punya warna kari itu tadi, warna kari itu dah kurang. So apa yang kita buat nanti, kita akan keringkan kapet dan tunjuk kesan kebersihan. So sekarang kita buat yang chili sauce dan kicap. Dia punya step sama jugalah. Mula-mula kita kena bersihkan dulu. Okay, bawa kotoran, bersihkan dulu. Bersihkan. Kita pakai high foam. Letak dekat kawasan, spray dekat kawasan yang ada kotoran. Sudah spray dekat kawasan yang ada kotoran, kita brush. Tadi yang brush punya kotor. Pasal kita pakai satu brush sahaja. Okay, so kita pakai brush, kita gosok kawasan ini. Sudah gosok, kita pakai kain bersih ataupun tisu sekarang kita pakai untuk tangkap kotoran bawah kapet. Nampak okey je. So tuan dan puan boleh nampak kawasan sini dia basah punya. So dia warna dia ada beza. So kawasan bawah sini kita tak ada spray, kita kasih basah lah. So dia akan fokus dekat kawasan ini tengah-tengah. Sekarang kita buat sos kicap. Sos kicap tadi David lupa nak basahkan. Sekarang kita basahkan air. Basahkan. Basahkan dulu. Okay, dengan yang high foam. Nah, ini step pertama, kita nak ambil keluar dia punya kotoran bawah kapet. Kita brush kawasan ini. Dia punya sos hitam. Nampak warna dia hitam. So kita ambil. Tapi tuan-tuan dan puan, you jangan salah faham. Kadang-kadang bukan satu kali sahaja kerja ini dia boleh tanggalkan
tanggalkan semua punya. Mungkin kadang-kadang dia nak buat 2 kali. Kita kasih kurangkan dia punya itu stain dia. Maybe 100% kita kurangkan jadi 50%, lepas tu kurangkan lagi jadi 80%. So maybe ada stain yang you kena buat kali kedua ataupun kali ketiga untuk mengurangkan dia punya kotoran. So sekarang kita buat satu demo untuk tunjukkan cara dia nak buat macam mana. Sekarang kita akan ambil yang ini kapet, kita bagi keringkan. Lepas keringkan, kita boleh nampak kesan dia. Adakah dia ada kesan tadi yang kari, kesan kicap, kesan cili ataupun kesan kopi. Untuk mempercepatkan itu proses kering tadi kita sudah buat pakai blower untuk keringkan. So tuan-tuan dan puan-puan, you boleh nampak itu kesan-kesan tadi punya kotoran kopi ke, chili sauce, kari, dia semua sudah jadi bersih. Untuk kesan kotoran seperti kicap ke, kari ke, ataupun kopi ke, kita kena bergerak secepat mungkin. Nampak saja kotoran, cepat-cepat kita bersihkan. Jikalau kita tak sempat nak bersihkan dan biarkan kesan-kesan kotoran ini lama, masa itu kita nak buat pembersihan lagi susah. Dia punya masa nak buat pembersihan itu lagi panjang, proses itu lagi susah. So secepat mungkin kita kasih bersihkan itu kesan-kesan. Kita sudah buat beberapa demo dan memperkenalkan kita punya produk bagi hotel-hotel dan itu housekeeping department. Ini adalah sampel-sampel kita yang telah buat. Sebarang pertanyaan tentang sabun-sabun nak cuci kapet, sila menghubungi kita di bawah.